Kalau tak kena mata akak macam ni, bengkak. Nangis lah. Ayah minta maaf atas semuanya. Ayah, bang. Ayah dah tak ada, Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mencari yang hakiki, sinar pasti, janji suci yang abadi. Oh ya kasih, oh nur, ya nur kasih. Terima kasih Eugene. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tak jadi. Aku anggap Ustaz dah macam bapak aku sendiri lah. Ya, terima kasih. Kau buat banyak bersabar. InsyaAllah. Ada mana? Tak nampak pun. Lama aku tak jumpa dia. Dia ada kat belakang. Tak apalah. Kau pergi salam dengan dia. Ikut dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya jadi masak untuk kita hari ni. Lepas ni macam mana? Macam mana? Akak dengan Badam. Jadi tak pergi Australia? Belum bincang lagi, Sarah. Tapi apa-apa pun kena pergi juga. Abang Adam tak habis belajar lagi. Kan? Agaknya. Akak ni mega agak pula. Ni masa depan akak lah. Kalau Sarah pergi kak. Bukannya senang nak duduk negara orang ni. Pergi dah. Nak ke mana ni? Tu pinggan. Tak apa, Mak. Nak boleh buat. Malas betul lah. Tak apalah ni. Biar aje. Tu, Pak Imam nak balik tu. Ish, tak adalah Kak Jah. Pandai je Kak Jah ni. Ni kerja ni ada sikit je lagi. Tak banyak lah pun. Sarah, tuang air untuk ayah tu. Abang Adi nak air? Boleh juga. Ni. Sarah yang buat air ni? Betul Sarah buat? Betul lah, ya. Tak payahlah. Kasihan ni, Ya. Terima kasih, Pak Imam. Ya, sama. Jangan lupa besok. Terima kasih. Assalamualaikum. Lupa anak mak dekat sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adam pergi mana? Tak ada mana? Tahlil ayah pun tak boleh datang. Adam apa? Adam kerja ya? Pergilah kerja. Pergi kerja tak payah balik. Tak payah balik langsung. Ni rumah ayah kan? Mak. Sekarang awak tahu siapa sebenarnya buat. Pergi minta maaf kat mak tu. Dah banyak kali dah saya minta maaf dengan mak. Mak dah tak ada kemaafan lagi untuk saya. Kecil hati je tu. Nanti dia maafkanlah.
Soalnya, wajar ke saya ini dimaafkan? Kenapa awak tak datang tadi? Saya tak tahu apa nak buat kat majlis. Saya tak tahu. Betul lah cakap mak. Elok saya tak payah balik langsung. Adam. Ni atas. Minta maaf dengan mak. Mak tak nak tengok muka Adam sekarang, mak. Adam. Jangan pergi dalam keadaan macam ni. Jangan putuskan hubungan mak dengan Adam. Jangan. Mak. Adam minta maaf, mak. Selama ni, mak jaga Adam. Bila arwah ayah marah Adam, mak selalu fikir, kesian Adam. Tak ada orang faham anak mak ni. Tapi sekarang mak sendiri tak faham tau. Kenapa Adam boleh buat macam ni? Adam minta maaf, mak. Minta maaf tu senang. Yang susahnya tak buat perkara yang sama lagi. Susah sangat ke baca tahlil untuk ayah? Mak. Adam minta maaf. Adam janji Adam tak buat lagi. Maafkan Adam, mak. Yelah, mak maafkan. Tapi mak tak faham. Mak, Adam minta maaf. Adam tak buat lagi. Adam tak buat lagi, mak. Dia tak selalu macam ni. Dia tak selalu macam orang yang Nur kenal sekarang. Dia boleh jadi seorang yang baik, penyayang, kelakar. Nur nak jumpa Adam macam tu. Nur akan jumpa. Duduk, Nur. Ni. Arwah ayah ada tinggalkan ni. Yang ni untuk Aidil. Ni untuk Adam. Mak, sarapan, Mak. Minum je. Mak dapat letih sangat. Mak tak dapat tidur, Nur. 30 tahun Mak tak pernah tidur seorang. Tak biasa. Selamat pagi, Mak. Awal Adam pergi ni. Sedap bau. Nak masak apa? Nasi lemak ni. Assalamualaikum. Salam. Dari masjid. Ya, Mak.
Mak petang nanti Adam nak keluar kejap. Mana? Pergi jumpa kawan lama. Kawan mana satu? Ha? Halid. يا كثير نور يا نور كثير. Ya. Ini nak ke rumah Mak Jah. Kita tolong dia sikit malam ni, bang. Oh, yelah. Tak sangka ya, bang. Ustaz tu pergi cepat sangat kan? Dia kan sakit. Yelah, bang. Kan baru je habis kenduri tu. Tiba-tiba dia pergi cepat sangat. Itu kan kuasa Allah. Nasib baiklah Kak Jah tu sabar. Kalau benda ni jadi kat saya tak tahulah, bang. Ayah ni, kita ni kena redha. Ini kan ketentuan Tuhan. Yelah, redha-redha juga, bang. Tapi bila masa sampai rindu tu macam mana? Apa ni, Mak? Rindu. Malu lah. Yang Sarah tu dengar orang tu cakap, kenapa? Itu malu pula. Mak nak ke sana eh? Ikut? Ikut boleh. Tapi tolong buat kerja. Jangan malas. Abang tahu tak semalam? Dia asyik lipat tisu je. Mak, Sarah, jangan berat tulang. Sarah basuh pinggan lah semalam. Ya, basuh pinggan. Tapi separuh jalan kan, lepas tu kakak sambung kan? Nasib baiklah Nur ada kat sana, bang. Kita tu rindu juga kat dia. Tapi rasanya masa sekarang ni, Kak Jah tu lebih memerlukan dia. Mak, Sarah nak pergi kedai, nak apa-apa tak? Tak adalah. Tapi Sarah jangan lupa suruh orang kedai tu hantar kelapa kat Mak Jah Pergi dulu. Pakai tudung tu. Pergi dah ni. Siti? Siti. Itu Nur apa kabar? Ada baik kah? Mak ni, kalau ia pun tanyalah khabar saya dulu. Kakak pula. Minta maaf lah Siti. Siti ada baik kah tak? Makin macam ni. Siti. Cakap sama Siti punya maaf sama bapa. Saya minta maaf. Pasal itu hari kenduri tak dapat datang. Saya kena pergi Johor mau hantar saya punya anak. Itu hikmah negara lah. Nur ada baik kah tak? Sama mak sibuk sangat ni. Tak ada, saya banyak susah hati lah. Pasal itu hari dicakap dia mau kahwin sama itu curi guli punya ada. Itu Adam. Dia suka curi bili ke? Itu dulu lah. Saya ingat dia mau kahwin sama dia punya abang. Tapi sekarang lain sudah jadi. Kenapa mama cakap macam tu? Nah, dia sama itu budak banyak cantik, banyak padan. Dengan saya tak padan ke? Dengan Siti dia punya ada padan lah. Pasal lu dua orang sama-sama. Sama-sama apa? Tak apa. Jangan ke mama ni. Hantar kelapa ke rumah Ustaz Osman. Dua-dua sama-sama hantu lah. Assalamualaikum, Abang. Waalaikumsalam. Apa semua tu, Noh? Baju arwah Mak nak sedekahkan. Semua? Tak adalah semua. Kata Mak ada yang disimpan. Abang, nanti boleh tolong Nur hantar ke masjid? Boleh. Tunggu sekejap,
tak apa-apa. Kita tak pergi sekarang. Petang nanti pun boleh. Betul nanti Nur sibuk kan. Kita pergi sekarang. Tak apalah kalau abang perlukan masa. Abang dah sedia. Bagi tahu mak dulu. Nur. Terima kasih. Ni apa ni duduk dekat sini? Nah, ni buang sampah. Malas betul. Pergi masjid. Takkan pergi masjid belum sama? Sarah? Halo? Assalamualaikum, Mak. Salam. No, tolong cari tomato puri tu dekat mana? Mak cari sepuas cari tak jumpa. Tak apa mana. Ni cari Sarah? Mak kan suruh buang sampah. Bukan sepah sampah kat situ. Sapu semua tu sampah tumpah. Dah basah? Dah basah sapu. Aku tak Sarah dah suka. Mana dah pergi siang tadi? Ha? Jumpa Halid. Mana cakap ni? Ada pergi depan air? Ada kot. Mana? Abang nak tanya apa sebenarnya ni? Abang nampak Adam tadi kat pekan. Kat travel agent. Dah tahu tanya buat apa. Abang nak Adam bagi tahu bang. Adam? Sebab? Ya. Mak masuk tidur dulu ya. Ya. Apa yang dia lakukan ni? Lakukan apa pula ni? Adam cuma buat apa yang Mak nak. Supaya bila Adam tak ada, nanti Mak akan ingat benda-benda yang baik pasal Adam, itu je. Tak ada. Adam nak balik Australia. Bila? Minggu depan. Nur? Adam pergi seorang. Adam! Abang nak Adam buat apa? Ha? Abang tahu kan perkahwinan Adam dengan Nur ni sementara. Lakonan untuk ayah. Sekarang ayah dah tak ada. Adam kena teruskan hidup Adam. Nur isteri Adam yang sah. Adam akan ceraikan dia. Jangan sejaga hidup dia. Dia tak bersalah. Oh, tapi Adam bersalah. Adam bersalah. Adam juga maksa keadaan, bang. Apa ingat Adam nak ke ni? Benda ni semua? Perkahwinan ni Adam tak nak.
Abang nak Adam fikir lu apa Adam nak buat. Kehormatan dia sebagai wanita di mata masyarakat. Keluarga dia. Adam. Awak boleh tidur kat atas malam ni. Saya nak tenang mak malam ni boleh? Pergilah. Mak, Nur temankan mak tidur malam ni? Ayah lalu. Nanti mak tak boleh tidur kan? Ada. Abang Adam benar kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Ya kasih. Oh Nur, ya Nur kasih. Awak nak pergi mana ni? Bukan saya tapi awak. Minta maaf. Tapi saya terdengar perbualan awak dengan Abang Aidil semalam. Awak nak pergi kan? Kalau saya nak pergi pun, awak tak perlu kemaskan barang saya. Tak apalah. Sementara saya masih isteri awak. No. Saya dah bagi tahu awal-awal lagi kan yang saya tak cintakan awak. Dan awak juga tak cintakan saya. Jadi apa masalahnya ni? Awak dengan saya macam langit dengan bumi. Inilah jalan yang terbaik. Tapi bukan ke langit dengan bumi saling memerlukan. Awak tak nak bebas ke no? Awak tak nak ke hidup macam sebelum ni? Kita boleh lupakan semua ni. Kita boleh anggap seolah-olah benda ni tak pernah berlaku. Okey? Tapi semua dah berlaku.
Awak buat apa kat sini? Jangan pergi. Saya perlukan pertolongan awak. Awak bagi tahu saya apa yang saya patut buat. Apa maksud awak? Nur, tak ada orang yang perlu tahu tentang masalah kita ni. Saya boleh pergi Australia dan awak boleh pergi. Awak boleh pergi mana-mana yang awak suka. Tapi saya tak ada rumah ayah. Nur, saya perlukan jawapan daripada awak. Ani, nak minum Ani? Ideal ada? Ya, Mak. Ni. Kak Jah tak tahu macam mana nak terima kasih kat Ani tahu. Banyak sangat Ani tolong keluarga Kak Jah. Allah, apalah nak terima kasih yang banyaknya. Kita orang pun dah macam keluarga kan. Kak, bila kakak dengan Abang Adam nak pergi Australia? Tu kena tanya Abang Adam. Abang Adam? Abang? Ha? Bila? Abang Adam? Sibuk hal orang ni. Bila bang? Tak apa, tak apa ni. Akak pun nak tahu juga. Senin depan. Cepatnya. Abang Adam ada kuliah. Dah lama tertinggal, Mak. Seronoknya. Musim sejuk kat sana sekarang, bang. Abang? Musim sejuk kan? Ada sawi tak? Kalau musim sejuk, kesian kat Nur. Nur tak ada baju tebal. Macam mana? Ada mak sana sekarang musim panas. Dia terbalik ke Europe. Nur ada pasport? Ada, Mak. Dulu Nur pergi lawatan sekolah ke Singapura. Tapi kenapa Isnin depan cepat sangat? Adam. Janganlah nak emosional pula kat sini. Yelah mak sedih. Nak lepaskan kakak kau pergi. Adam. Adam jagalah Nur baik-baik ya. Nur dah tak ada siapa. Dia ada Adam je kat sana. Dia bukannya biasa kat tempat orang. Kopi lagi, Nur. Ada, Bang. Nur ambilkan dah. Abang Adam, nanti Sarah datang lawat Boleh? Ini. Perut tu jaga langsung. Tak apalah dia tanya pun. Sabar, Nur. Abang tahu Nur tahu. Abang akan cuba tukar keputusan Adam. Tak payah, Bang. Kalau itu yang dia nak, ya, Nur tak alah. Abang harap satu hari nanti Nur akan maafkan abang dengan keluarga abang. Kami berusaha besar pada Nur. Ya kasih, oh Nur, ya Nur kasih. Ready?
Jangan menyesal, Nur Aminah. Awak tak nak hidup dengan saya. Saya jahat. Dari kecil saya jahat. Dah siap dah. Nur, ni mak ada buat bahulu sikit. Boleh makan dalam kereta api. Adam memang suka bahulu tu. Korang dekat negara orang, jaga diri tau. Adam kena jaga Nur, Nur kena jaga Adam, ya? Habis kalau dah pergi tu janganlah lama-lama sangat. Sekali balik tau. Boleh mak lepaskan rindu. Ingat, mak sayang korang berdua tau. Mak doakan yang terbaik je. Mak pun akan ada dalam doa Nur, Mak. Dah lah, jangan nangis. Mak pun jangan nangis. Orang tua tak apa nangis. Minta maaf. Ini tak ada apa yang nak dimaafkan budak ni. Kita gerak sekarang. Takut terlepas kereta api pula nanti. Mak. Adam, baik-baik dah. Dah pergi. Mak Nur tunggu ni. Pergi dulu, Mak. Assalamualaikum. Jom. Kalau Nur sakit demam, nanti kat sana siapa yang nak jaga Nur? Mak, jangan risau. Nur boleh jaga diri sendiri, Mak. Mak ni macamlah tak ada hospital kat sana. Cepatlah. Nanti tinggal kat kereta api. Minta maaf, Pak. Harapkan makan minum dulu. Sarah tahu kakak si Sonok sana tak apa kan? Nanti saya datang melawat dah lah nangis-nangis. No. Walau apa pun terjadi, cuma satu dia minta. Jangan tinggal solat je. Nur tak boleh. Nur? Dia sedih sebab tak boleh nak tinggalkan keluarga dia tu, Mak, ya. Biarkan dia pergi dengan tenang. Ya? Bye. Kami jalan dulu, Mak. Ya. Kita dah didik dia. Kita dah ajar dia. Biarlah dia mencorak hidup dia sendiri. Tanggungjawab kita dah selesai. Belum. Sarah ada lagi.
Masih ada masa lagi untuk ubah Adam. Boleh abang tahu mana tempat Nur nak tuju? Nur rasa lagi baik kalau tak ada orang tahu. Sebab Nur nak mulakan hidup baru. Macam mana? Dalam keadaan macam ni, tak ada penyelesaiannya. Nur akan cuba. Masih ada masa lagi, Nur. Itu terus terang. Dah terlambat. Nur dah fikir masa-masa? Nur tahu kesalahan Nur, bang. Nur tahu dosa Nur. Adam dan Nur tak ada beza, ya? Tak ada jauh beza, bang. Abang betul, Nur. Tak apa, bang. Ini nasib Nur. Ini jalan hidup Nur. Tak payah. Tak apa, Wak. Awak simpan. Selamat tinggal, Aminah. mencari yang hakiki.